Yang ni version baru, yang tu version lama. Kalau korang tengok beza dekat dia punya kaki. Kalau yang ni kaki dia ni lebih besar dan lebih stabil. Kalau nak jadikan lampu meja macam ni, kaki dia ni lebih solid. Kalau lama ni kaki dia kecil saja. Yang version baru ni dia lagi padu. Kalau korang nak cari lampu portable, korang boleh check yang version 2 ni. Yang ni dia lagi padu sikit. Yang ni lampu portable yang mudah untuk korang cas. Lampu ni dia ada banyak mood cahaya. Korang boleh guna untuk macam-macam. Kalau tekan sekali, dia akan nyala malap macam ni. Yang ni mood pertama. Mood kedua, dia akan lebih terang sikit. Mood ketiga lagi terang. Dan mood keempat, yang ni yang lagi terang. Kalau korang ada sebiji lampu ni, macam-macam yang korang boleh guna. Standby lampu ni bila waktu kecemasan, waktu blackout, korang boleh pakai jadikan lampu kecemasan. Kalau korang standby dalam kereta, tiba-tiba kereta korang rosak, boleh pakai lampu ni, boleh repair kereta walaupun dekat tempat yang gelap. Dan kalau korang bawa lampu ni pergi camping, korang boleh buka dia punya klip ni dan gantung jadikan lampu camping. Bahagian kaki dia ni dia ada satu magnet yang sangat kuat, mudah untuk korang gantung mana-mana dekat permukaan besi. Bila buat kerja, tampal je lampu ni dekat dinding besi, boleh terus suluh dekat tempat korang buat kerja. Jadi kalau korang nak cari lampu yang jenis rechargeable, lampu portable yang saiz mini macam ni, korang boleh check lampu ni dekat link video.